Dan berikan tumpuan nombor 22 peta utama Farhan Nakib Muhammad Faiz dengan Aris Sazwan, Muhammad Afran, Muhammad Arif Darwish, Muhammad Fuad. 18-13, 22. Dan dipadamkan lampu merah dan mereka bermuluskan dari tengah. Itu adalah Aris Sazwan yang cuba untuk merapat ke tempat yang pertama. Perpuluhan yang baik dia menuju ke selekoh yang pertama. So, ke selekoh yang ketiga, keempat di tempat biasanya overtaking. Selepas laluan lurus ini yang akan perlu muncul laju untuk mengambil, cuba untuk rapat dengan pelumba di hadapan. Nah, itu yang dilakukan sekarang ini untuk mendapatkan tempat, mendapatkan striking distance untuk memintas pelumba di hadapan. Dan sekarang kedudukan 22 di depan Farhan Nakib Muhammad Faiz yang kembali berada di kedudukan tempat yang pertama di awal pusingan yang pertama ini. Di lita teknikal sebegini dijempol apabila memulakan di barisan hadapan ataupun mendahului kumpulan besar ni, sikit sebanyak akan memberikan kelebihan. Tapi bagaimana Farhan Nakib untuk nak mengekalkan momentum itu juga ada cabaran. Dan kita lihat di bahagian dalam cuba untuk masuk. Nampak seolah hampir lepas tapi tidak. Kerana dikawal semula oleh Farhan kerana cubaan masuk itu daripada Cik Muhammad Daniel Shazwan di kedudukan yang kedua begitu rapat. Belakang pun begitu ramai yang mengekori pace Farhan Nakib Muhammad Faiz ini. Mereka baru di lap yang pertama memasuki lap ni dah lap yang kedua. Dan kita nak nantikan mereka hanya ada 10 pusingan saja. Mereka melepasi dan menghampiri untuk sampai ke pusingan yang kedua. Di depan perubahan sedikit. Diketuai pula oleh Cik Muhammad Daniel Shazwan selepas dia memintas Farhan Nakib Muhammad Faiz pada awal. Seorang pelumba terjatuh. Reflect, tapi di depan masih lagi ramai, masih lagi panjang persaingan. Yang dapat kita lihat. Kita nak lihat juga bagaimana mereka ambil peluang di penghujung nanti. Semakin jauh pula kedudukan ini. Cik Muhammad Daniel yang cuba melepasi dan dari bahagian dalam terjatuh dua pelumba. Cubaan masuk dari bahagian dalam. Saya rasa juga melibatkan Farhan Nakib Muhammad Faiz. Sayang walaupun dia dalam kedudukan yang baik sebenarnya. Kedudukan yang mampu untuk memberikan cabaran dalam podium. Dan ini membolehkan di hadapan kedudukan bekal nombor 16. Muhammad Daniel yang berada di kedudukan tempat yang pertama sekarang ini. Dia mendahului pelumba nombor 16 yang bermula dari petak yang ke-6 dengan Zulkaim di tempat yang kedua, Syekh Muhammad Israf di tempat yang ketiga. Kembali tenang semula di hadapan ini. Kita lihat dua lap yang pertama dengan catatan masa 53.81 saat. Diketuai tapi sedikit perubahan di kedudukan di pertengahan ataupun kumpulan di belakang itu juga persaingan yang masih lagi sengit yang diketuai oleh Akil Kuail. Tapi mereka sedikit ketinggalan dari kumpulan di hadapan. Ada pecahan yang nampak jelas dari sudut ini. Ada gap yang sangat besar juga dibandingkan dengan kumpulan hadapan yang semakin jauh cubaan untuk meninggalkan. Dilihat di hadapan itu. Ya, kita lihat di hadapan memang jauhlah ditinggalkan. Bezanya 0.3 saat tadi dan rasanya semakin jarak di antara Cik Muhammad Daniel di hadapan dengan Aris Azwan dan Akil Ukail di tempat yang ketiga. Yang ini baru ada battle yang diketuai pelumba nombor 1 Akil Ukail. Tapi dengan Cik Muhammad Israf, Adam Haris Hafiz yang berada di belakang. Tapi di depan Cik Muhammad Daniel sebelang pada perlumbaan ini kerana dia berada jauh dengan lain-lain perlumbaan. Kalau kita lihatkan juga dalam sesi di hujung minggu ini, dia tidak pernah mendahului sebarang sesi. Tempat yang ke-10 pada sesi latihan. Dan kita boleh nampak peningkatan dari Cik Muhammad Daniel Shazwan selepas di pusingan yang kedua di Sepang lalu. Walaupun dia bermula agak perlahan ditangkap, dia hanya 4 mata saja. Tapi kita cuba untuk mendapatkan respon ataupun lihat kedudukan ini yang semakin jauh. Dan selepas dia mendapat kedudukan yang kedua tadi, maksud saya ada di pusingan yang kedua lalu, baik apapun, di hadapan kita cuba untuk melihat persaingan yang masih lagi cuba diberikan oleh pelumba-pelumba muda ini dalam satu barisan, termasuk centre 10 tadi Syekh Muhammad Israf dan cuba mengekori rakan-rakannya di hadapan. Inilah dalam satu kumpulan lagi kita lihat.
Oh, ini dia pendahulu pada awalnya. Terjatuh Cik Muhammad Daniel Shazwan. Di awal kita lihat bagaimana dia mengambil peluang, tapi apabila terjatuh ini dia juga kurang bernasib baik, sebagaimana juga yang terpaksa ditempuhi pada awal tadi ialah salah seorang pelumba yang terjatuh, temannya Farhan Nakib Muhammad Faiz pada awal. Di hadapan 18 yang masih lagi berada di hadapan tempat pertama dengan Adam Haris Hafiz di tempat yang kedua. Syekh Muhammad Ishraf di tempat yang ketiga. Depan tidak berubah dan kedudukan yang agak rapat antara tiga pelumba ini. Mereka ada 4 lap lagi untuk mempertahankan kedudukan ini, tapi ada peluang kerana kedudukan semakin rapat. Tadi agak jarak agak jauh, tapi sekarang 1, 2, 3, 4, 5 ni agak rapat antara terutama 3 pelumba di hadapan. Bertukar pendahulu. Jadi peluang ini perlu diambil oleh Irish Shazwan untuk dia mengukuhkan selaku pendahulu seketika dengan 32 mata. Setakat ini dia menang di pusingan pertama, 7 mata di pusingan yang kedua. Jadi jika dia kembali di podium selaku pemenang, dia akan mungkin akan menjarak. Tetapi kita perlu lihat juga kerana Adam dalam kedudukan tempat yang kedua, dia juga adalah pencabar kepada Irish untuk selepas 2 pusingan. Kita lihat 2 pelumba, Irish, kemudian seketika jentera 10 iaitu Sheikh Muhammad Ishraf juga sudah naik di kedudukan yang kedua. Begitu rapat mereka bersebelahan saja, 2 pelumba Adam dan juga kita lihat Sheikh Muhammad Ishraf yang cuba untuk masuk tadi. Dia berjaya mengekalkan kedudukan di tempat yang kedua. Ya, kita tidak ada 5 pelumba. Seorang pelumba yang agak perlahan. Ada perlahan yang di bahagian belakang, tapi di hadapan 4 pelumba di depan yang nampak sekali yang sedang bersaing, sedang berentak hebat di hadapan nombor 10. Itu adalah Syekh Muhammad Ishraf yang telah berada di hadapan sekarang ini. Betul. Meminta Adi Shazwan turun tempat pertama dengan Adam. Itu tempat yang ketiga. Jadi kedudukan berubah sekarang ini 10-15. Adam yang berada di tempat yang kedua. Kerana kedudukan mereka agak rapat tadi. Dan bertukar kedudukan sekarang ini. Dengan 3 lap lagi akan tamat dalam perlumbaan. 4 pelumba depan. Baru ada gap sedikit dan pelumba tempat yang ke-5 Akil. Tapi ini peluang 4 pelumba di depan dan terutama bagi nombor 10 Syekh Muhammad Ishraf itu dia yang sekarang berada di hadapan Adam Haris, Akil Zaim tempat yang ketiga, Akil Ukail tempat yang keempat, dan ini satu lagi peluang untuk dia cuba meminta. Ada 2 lap lagi di tempat di mana favourite untuk pelumba yang akan mengambil, tapi dapat ditutup dengan baik oleh Syekh Muhammad Ishraf kali ini. Jadi peluang terbaik untuk Syekh Muhammad Ishraf untuk dia naik ke podium, untuk dia mendapatkan kemenangan pertama. Dia perlu mengekalkan berbaki 2 pusingan saja lagi. 1 pusingan setengah untuk dia mengetahui dan juga berada di podium buat kali pertama. Dan kita lihat kedudukan ini, Irish Shazwan ditolak untuk dalam kumpulan pertama, tapi di kedudukan yang kelima, dia sedikit ketinggalan. Namun 4 pelumba di depan ni masih berpeluang. Siapa saja boleh memenangi perlumbaan ni. Agresif juga kita lihat Adam Haris cuba untuk mengejar dan cuba memberikan saingan. Begitu juga dengan Akil Ukail di kedudukan yang keempat di belakang. Tapi seketika Syekh Muhammad Ishraf semakin selesa untuk dia mengetuai 5 pelumba. Oh, nampak satu ada yang tak kena dengan Irish Shazwan. Kerana jenteranya semakin perlahan. Dia kekal di tempat yang kelima. Nampak sedikit ketinggalan. Ada gap di kedudukan yang kelima di belakang Akil Ukail di tempat yang keempat di depannya itu. Kita di final lap sekarang ni. Peluang terakhir untuk Adam Haris merampas ke tempat yang pertama. Begitu juga dengan pelumba di belakangnya, Zulkaim, tapi dapat dengan baik ditutup oleh Syekh Muhammad Ishraf. Muhammad Ishraf berjaya untuk menghalang Adam Haris Hafiz untuk mengambil alih kedudukan tempat yang pertama. Dan kedudukan sekarang ini dia berada di hadapan mempertahankan kedudukannya dan untuk sampai dia menangi perlumbaan ini. Zulkaim kekal di tempat yang ketiga. Jika dia kekal kedudukan ini kali kedua berturut-turut untuk dia di podium di tempat yang ketiga. Oh, sedikit wide sedikit daripada Zil, tapi dia sampai dengan tiba untuk kemenangan pertama buat Syekh Muhammad Ishraf untuk memenangi pusingan yang ketiga. Adam Haris Hafiz di tempat yang kedua, kali kedua juga dia memenangi perlumbaan di tempat kedua sebagaimana di pusingan pertama ditangkap lalu. Zulkaim menamatkan perlumbaan di tempat yang ketiga. Saingan sengit, perubahan kedudukan dari awal lagi kita lihat. Walaupun permulaan yang nampak mungkin akan memihak kepada Farhan Nakib, tapi tidak, kerana dia terjatuh